Persiapan event Batang Sea Trail Ultra membersihkan trek dari Kem Anugerah hinggalah sebelum ke Kem BN. Kem Anugerah merupakan checkpoint bagi pelari kategori 50 km dan juga 75 km, di mana pelari 50 km akan sampai di sini pada km yang ke-33 dan pelari 75 km akan sampai di Kem Anugerah pada km yang ke-58. Kerja-kerja menanda laluan dengan ribbon berwarna pink dan juga reflektor di bahagian bawah dilakukan untuk memudahkan pergerakan peserta pada hari kejadian. Sehari sebelum kami masuk ke sini, kami telah dimaklumkan oleh RD dan juga beberapa orang rakan pelari yang terlebih dahulu masuk ke kawasan hutan ini. Selain membersihkan laluan supaya pelari boleh terus berlari dengan mudah, kami juga memeriksa jika terdapat penyengat yang mungkin ada bersebelahan dengan trek ini. Satu keadaan yang biasa berlaku pada trek yang sudah lama orang tak masuk. Di laluan berjarak 5 km ini dari Kem BN menuju ke Kem Anugerah, hanya terdapat satu spot yang ada line telefon. Selain daripada itu, tiada line telefon di sini. Untuk makluman anda, di kawasan ini juga ada pacat, tetapi jumlahnya tidaklah ekstrim. Ketika laluan ini dibersihkan, tarikhnya ialah pada hari Selasa 2 Jun, iaitu 4 hari sebelum hari event. Dari sungai di Kem BN yang tingginya adalah 230 meter, pelari perlu naik bukit setinggi 319 meter. Selepas dari itu, laluan adalah menurun bukit sehinggalah ke checkpoint di Kem Anugerah. Pada hari Selasa 2 Jun, keadaan sebelah pagi di trek ini adalah hujan gerimis dan menjadi panas terik pada waktu petang. Namun keadaan itu kurang dirasai kerana kita berjalan dan bergerak di bawah rimbunan pokok yang besar. Akhir kata, selamat berjuang kepada semua pelari 50 dan 75 km Batang Sea Ultra.